Aku baru je tukar Albino V7 ni, tapi aku rasa macam ada benda yang kurang enak aku tengok. Bila aku tengok Albino ni, dia terlampau albino untuk saya. So saya nak smokekan dia sikit je. So untuk projek coating ni, aku bawa korang dekat Tok Mat cuci lampu kereta yang berada dekat Shah Alam. Korang waste je Tok Mat cuci lampu kereta, and then akan keluar kat sini. So projek dia macam ni, aku akan light smokekan bahagian luar ni, dan bahagian sini aku biarkan je dia albino. So ada dua kontra kat sini, tak banyak tapi sikit. And sebelum diorang nak coating lampu kereta korang, diorang akan makin siap-siap supaya tak kena coating tu dekat body kereta korang. So yang aku tunjuk ni adalah katalog untuk coating lampu kereta korang. Tak kisahlah bahagian depan ke bahagian belakang. Mostly yang coating dekat sini semuanya lampu-lampu standard, bahagian depan dengan bahagian belakang. Yang ni contoh tahap kegelapan yang boleh korang pilih, smoke, light smoke ataupun clear. Okay, yang ni aku belanja sikit proses diorang coating headlamp. Contohlah korang punya headlamp tu dah lama kusam kuning, diorang boleh clearkan balik tau. So, kalau korang ada masalah macam ni, sesuai sangat lah untuk korang datang. Okay, yang ni diorang dah marking siap-siap part mana yang aku nak coating dan part mana yang aku tak nak coating. Okay guys, so untuk projek ni aku ambil coating satu layer je, mungkin tak terlampau gelap dan mungkin tak terlampau cerah. Lepas siap je coating satu layer ni, diorang akan jemur kereta aku ni. Anggaran mungkin dalam 15 minit hingga 20 minit guys. Okay guys, so inilah hasil dia lepas kita jemur 15 minit tadi. Kalau korang tak perasan dia punya perbezaan, korang boleh tengok balik video first tadi. Secara jujurnya memang tak ada perbezaan sangat, sebab aku hanya coating satu layer je guys. Cuma hasil dia lebih fokus kepada si albino tu. So guys, kalau korang datang nak coating lampu depan kereta korang ataupun belakang, korang boleh datang sekarang dekat Tok Mat cuci lampu kereta guys.